Halo Malaysia, halo. Beginilah nasib warga Endon semasa ditangkap selepas mereka kalah dengan pertempuran di lautan. Endon juga semasa perang ini di Sabah Sarawak mereka telah ditangkap dengan teruk lah, sebab kebanyakan askar Endon yang ditangkap di Sumatera, Kalimantan ni kebanyakannya kebuluran lah. Bukan saja mereka ni penakut, ramai askar Endon menyesal selepas menyerang Malaysia. Endon Dash dah lah kalah perang 1966. Malaysia pada masa itu telah menjajah Indonesia. Disebabkan Indonesia tidak ada kekuatan tentera laut, tentera udara, maka pada masa itu Suharto telah membuat keputusan untuk merampas kuasa. Jika perang diteruskan oleh Soekarno, Indonesia akan kalah. Bukan saja kalah, kebanyakan askar Indonesia merayu-rayu tolonglah kami, Pak. Kami duduk di dalam hutan tidak makan, Pak. Wah, sedapnya masakan Malaysia. Di rumahku tiada makan ayam, makan daging. Gitulah luahan perasaan askar Endon semasa mereka ditangkap oleh Malaysia. Indonesia, bangsa yang sangat kurang ajar. Mereka ni daripada dulu memang sangat kurang ajar. Di Malaysia, Bangladesh, India, Indonesia adalah daripada keturunan Chola Empire, kerajaan yang pernah bertapak di Kepulauan Bali. Indonesia pada masa dulu mereka juga telah mencuri banyak budaya, termasuk budaya Bangladesh, budaya India, budaya Melayu. Selain mencuri, Endon juga sangat sombong dan angkuh. Keseluruhan budaya di Indonesia sehingga sekarang mereka menggunakan budaya daripada negara India. India telah menulis dan mendesak supaya Indonesia membuang contoh-contoh lambang India di dalam bendera mereka. Ini adalah negara Indonesia. Indonesia suka menghina orang Melayu, orang India, orang Bangla. Jika anda nak tahu impian rakyat Indonesia sejak daripada dulu ialah keluar daripada Indonesia dan datang ke Malaysia. Walaupun Indonesia give away pada tahun 1945, mereka masih tidak kompeten. Mereka gagal memajukan negara mereka. Sekarang ini ramai warga Indonesia menikah dengan Bangladesh dan mengejar wang ringgit. Lah negara miskin. Lepas tu kurang ajar. Bukan saja kurang ajar, kebanyakan bangsa Indonesia juga mahu bekerja di luar kerana upah mereka sedikit. Ini adalah YouTube Endon kebanyakan konten-konten yang menceritakan tentang Malaysia. Mereka amat benci Malaysia. Mereka benci Malaysia sebab mereka gagal bersaing dengan negara Bangladesh, negara India dan terbaru Malaysia. Sebab itulah mereka dengan muka tak malu datang ke Malaysia. Selain daripada itu, Endon juga mempunyai liga babi. Ramai rakyat Indonesia hanya tahu main bola. Mereka tak ada masa depan. Jadi jika anda pergi ke negara Indonesia, kebanyakan penonton di stadium penuh. Ini disebabkan di Indonesia tiada TV, tiada internet kerana kemunduran. Ini adalah pergaduhan di antara Endon dengan Endon. Sekarang ni kalau kita lihat di dalam TV Indonesia mengimport pemain daripada Netherlands. Ini membuktikan 300 juta orang Indonesia tidak tahu main bola. Selain itu, bangsa Indonesia sangat kurang ajar. Mereka sesama sendiri juga berbunuhan, meliwat dan juga merogol. Ini adalah contoh Endon main bola Dahlah Endon tak tahu main bola. Pukul babi lu anjing. Begitulah Endon. Bila kalah mengamuk, diserangnya pengadil, gaduh sana sini. Bila ajak perang dengan Malaysia, kalah. Mari pukul sama saya, babi lu. Beginilah negara Indonesia, negara yang tiada tamadun. Banyak orang Malaysia benci dengan orang Indonesia sebab kurang ajar. Tapi apa nak buat? Mereka pergi mana-mana pun mereka kurang ajar. Dah lah main bola pun tak tahu. Endon people terkenal dengan budaya bertarung. Ini lagi satu Endon liga-liga Endon mereka ni suka riak bila lepas jaringkan gol, mereka akan kepak seperti babi hutan inilah bangsa Indonesia. Sangat suka untuk berjumpa dengan orang Indonesia yang baik Orang Indonesia kebanyakan mereka berangai seperti beruk di atas pokok. Kalau anda tak percaya, anda pergilah di mana-mana. Ini adalah perlawanan di antara Thai dan Endon Endon telah menyerang pemain Thai yang sedang meraihkan jaringan gol. Beginilah orang Endon, dah lah kurang ajar. Babi punya Endon main-main dengan Thailand.
Pada masa depan banyak negara di Asia tidak mahu berlawan dengan Indonesia sebab kurang ajar Endon ni. Kita pun boleh tahu bahawa Endon ni memang sangat kurang ajar. Ini adalah contoh serangan Indonesia ke atas tim lain selepas mereka kalah. Thai telah diserang Endon dan menyebabkan perlawanan dibatalkan beberapa jam. Kurang ajar Endon ni, sebab itulah pada masa dulu moyang kita Tengku Abdul Rahman telah menjajah Indonesia. Pada tahun 1963 Indonesia telah mencuba untuk mengambil alih Sarawak dan Sabah. Walaupun pada masa itu Sabah dan Sarawak mempunyai paling ramai orang Indonesia, dan kita boleh lihat sehingga sekarang budaya di Sabah Sarawak ada sedikit budaya overprod. Sebab dekat Sabah dan Sarawak dulu kebanyakannya orang Indonesia. Indonesia pada tahun 1963 askar mereka nombor 12 dunia. Pada masa itu paling kuat lah. Paling kuat lah senjata, tapi senjata buruk. Senjata Perang Dunia Kedua. Indonesia akhirnya telah kalah perang dengan Malaysia. Itulah bukti negara yang angkuh sombong seperti Indonesia ni bisa kita kalahkan. Pada masa dulu, kalau Tengku Abdul Rahman nak teruskan perang, boleh aja. Tapi Tengku Abdul Rahman fikir, kalau kita jajah Indonesia, berapa banyak wang yang kita perlu habiskan untuk melayan beruk-beruk ini. Ini adalah contoh selepas askar Indonesia ditangkap, kebanyakannya mereka menangis. Ini membuktikan bahawa mereka ini bangsa pengecut. Waduh, janganlah. Angkat beg dah babi. Nantilah tuan. Saya mau pergi mana ni? Pergi masuk hotel lah. Ini adalah contoh askar Endon yang ditangkap pada tahun 1966. Pada tahun 1966, Malaysia telah menjajah keseluruhan Indonesia. Ini membuktikan sejarah nenek moyang kita telah memberitahu kita bahawa Indonesia ni memang sangat kurang ajar. Ini adalah orang Endon. Kami surrender, Pak. Kami surrender. Dan akhirnya Malaysia menang.